Hai, Assalamualaikum. Petang-petang makan keropok lekor memang sedap kan? Keropok lekor yang dalam peti tu, yang frozen. Ada lagi bolehlah goreng. Tapi kadang-kadang orang takut kan, takut meletup waktu goreng. Nanti saya bagi tips macam mana waktu goreng tu tak meletup. Lepas tu sos yang dia bagi cepat habis kan? Apa kata kita buat sendiri sos keropok lekor ni? Memang sedap sebiji macam kat Terengganu tu tau. Jom teman saya minum petang, makan keropok lekor. Tengok sos ni dah sejuk pekat sikit. Jemput ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hangat kat luar, lembut kat dalam. Suam-suam ni tahu. Keropok lekor makan dengan sos cili ori Terengganu ni memang kena sangat. Okey, dia kena ada pedas-pedas sikit, manis-manis, masam-masam sikit, masin-masin sikit, tapi manis tu kena lebih sikit lah. Barulah boleh layan. Sos ni yang paling sedap tau. Tips tak nak bagi meletup waktu goreng, kita belah sedikit di hujung keropok lekor tu. Okey, so setiap keropok yang kita potong tu, kita belah sedikit di hujungnya. Bila minyak dah betul-betul panas, dah boleh goreng seperti biasa. Tahap garing tu bergantung kepada cita rasa masing-masing ya. Saya tutup ni nak elakkan daripada minyak merecik. Okey, tapi memang betul-betul tak meletup tahu waktu goreng ni. Okey, boleh balik-balikkan supaya masak dengan sekata. Jom saya tunjukkan cara-cara nak buat sos yang sangat sedap. Okey, yang macam dekat Terengganu tu. Bahan-bahannya ialah 10 sudu besar cili giling, 5 sudu besar air asam jawa, nisan ataupun gula Melaka. Saya guna dalam 150 gram. Nisan ni saya masak dengan setengah cawan air. Okey, lepas larut, saya tapis. Seterusnya 2 sudu besar cuka, setengah sudu kecil garam. Saya akan guna air dalam 2 cawan. 1 cawan setengah kita akan masak bersama sos. Setengah cawan masak dengan nisan tadi. 2 sudu besar sos cili. Dan yang terakhir 2 sudu besar gula. Jom kita tengok cara-caranya. Di dalam periuk saya masukkan cili giling. Seterusnya air nisan ataupun gula Melaka. Kemudian masukkan air asam jawa. Masukkan garam. Seterusnya gula. Masukkan cuka. Seterusnya masukkan air. Air ni sukatannya 1,5 cawan. Okey, kacau-kacau dahulu ke semua bahan ni. Sos yang sedap mesti seimbang dari segi rasa manis, masam, masin sikit dan juga pedas. Tapi saya punya ni taklah pedas sangat ya. Pedasnya manja-manja je. Sekarang masak bahan ni semua di atas api sederhana kecil. Okey, dan kerap kacau. Okey, kita masak sehinggalah mendidih. Ini bahan rahsia nak jadikan sos ni pekat. Masukkan 2 sudu besar sos cili live.
Masak lagi sos ni sampailah mendidih dan sedikit pekat. Lepas dah mendidih dah boleh rasa ya. Kalau tak cukup manis ke, masam ke, boleh adjust. Okey, sos saya dah masak. Okey, dah mendidih dah tu. Okey, dah nampak sedikit pekat. Okey, dah boleh tutup api. Saya pindahkan sos ni ke dalam mangkuk dan sejukkan di bawah kipas. Bila sos dah sejuk, ianya akan jadi lebih pekat dan likat macam ni ya. Happy sangat sebab sos ni sebiji macam saya makan kat Terengganu tau. Waktu masak mi goreng ataupun mihun goreng, saya masukkan juga sos ni tau. Inilah penyedap rasa. Kalau masak pedas ikan ataupun ayam, letak je sos ni, rasa dia memang padu habis. Cuba tahu sahabat semua.